Okey semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang di channel Tommy Nashaim. Okey, sahabat semua apa khabar? Semoga sihat jadi di video kali ini alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat membeli motor. Terima kasih sangat-sangat pada sahabat semua yang dah support. Saya rasa macam bersyukur sangat sebab saya memang sangat-sangat memerlukan transport untuk sekarang ni guys. Disebabkan nak ke mana-mana susah. Contoh macam nak beli barang dekat KL, daging, cili dan bagai macam-macam alat untuk perniagaan saya itu agak susah. Jadi alhamdulillah hari ini ya Allah, terima kasih sangat. Dah dapatlah saya nak beli motor. Mungkin dalam setengah jam lagi orang tu sampai. Korang penasaran kan motor apa yang saya akan beli? Korang tengoklah video ni sampai habis maaf agak sedikit bising sebab dekat situ tengah ada pembetulan, bukan pembetulan, tengah orang bersihkan tanah dia. Orang tengah bersihkan tanah dekat sebelah sana. Mungkin saya rasa nak dijual kot. Jadi alhamdulillah bolehlah untuk mempermudahkan perniagaan saya. Terima kasih tahu semua yang dah memberi support kita orang, dah memberi nasihat semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada korang semua. Alhamdulillah hari ini saya dapat beli motor untuk memudahkan urusan keluarga. Contoh macam nak pergi klinik ke, contoh nak pergi hantar Nasya pergi berubat ke, sebab Nasya kan masih kurang sihat dekat leher dia tu. Motor ni tak adalah motor baru, ni motor second hand saya beli. Saya tengok iklan di dekat Facebook. Jadi penjual ni penjual trusted lah. Alhamdulillah dah selama 3 minggu ni saya cuba usahakan untuk beli motor. Alhamdulillah hari ni dapat. Kita tengoklah nanti motor tu macam mana. Dan terima kasih juga yang dah beri belanja untuk Nasya, untuk anak-anak saya, kepada sahabat semua yang memberikan sedikit rezeki dia. Sebenarnya saya segan nak ambil, tapi nak buat macam mana, rezeki kan tak baguslah ditolak, orang kata macam tu. Intinya saya ucapkan merasa bersyukur sangat kepada viewers, penonton di channel saya ni. Korang semua memang luar biasa, perhatian sangat dengan family kami. Tapi tak apalah, insyaAllah saya perlahan-lahan akan bangkit balik untuk bangkit demi isteri dan juga anak-anak saya untuk kedepannya lah. Jadi saya tak perlulah nak berkeluh kesah sangat, sebab hidup ni terus berjalan. Jadi kita tak perlu nak pening-pening lah, jalan je apa yang ada. Okey, senantiasa bersyukur, berprasangka baik. Semoga di balik ujian saya ni Allah dah siapkan sesuatu yang indah lah. Amin. Okey, jadi kita tunggulah motor tu. Saya rasa dalam 10 minit lagi sampai. Ikutilah perjalanan video saya kali hari ini guys, dan jangan lupa subscribe. Okey, alhamdulillah guys, dah sampai motor kita. Assalamualaikum. Tommy. Ni dia guys. Pada mana Shah Alam bang? Pada Shah Alam. Tu tengah bersihkan apa? Bersihkan tu tanah. Boleh seorang bang? Nak tolong? Boleh? Boleh. Tu anak-anak saya dengan Nasya. Tengok Yara sikit yang. Macam mana, dah okey ke leher? Masih apa ni? Masih sakit lagi. Sakit lagi? Yara tidur ke? Ya. Ya. Ni abang ni tengah turunkan. Alhamdulillah ya Allah. Turunkan. Motor Beat 2000 berapa? 2020? 2020. Kejap dik.
Alhamdulillah. Okay. Kat sini. Okey. So sekarang ni pintu depan ditukar. Ha. Ke belakang dengan relay signal lah. Okey. Signal tak pelik pun. Dia tak kelip je. Okey. So relay rosak lah. Ah. Tapi bentol ni atas ada. Okey. Bawah tak ada. Okey, faham. Tu belakang memang jalan tu je lah. Lain tak ada apa pun lepas tu. Apa Okey. buat servicing lah. Okey, boleh. Tayar cantik ke dia. Saya cantik lagi Jadi orang. Okey, boleh. So nice. IC ya? IC kamu. Saya bagi nama Nasha, letak nama Nasha, guys. Suka ke? Boleh jalan-jalan, kan? Yusof. Kenapa saya beli motor ni, guys? Supaya Nasha pun nanti boleh pakai. Dia nak pergi kedai berdekatan kan? Nanti Nasha pun boleh pakai. Nanti kat depan ni saya boleh letak daging. Lepas tu nanti bag. Nanti letak bag dengan tu untuk cili. Okay, sekarang tengah tamprin. Yara tengah tidur. Ni saya buka apa? Saya bagi nama Nasha, guys. Jadi apa-apa urusan senang nanti kan. Ni nama kamu tak yang? Saya letak nama kamu. Tengok Yara tidur. Okey, alhamdulillah. Kamu muka pucat je yang. Kenapa muka pucat je? Kamu tegaklah dekat motor tu. Tegak untuk nak jadikan thumbnail nanti. Senyum sikit. Tengok orang berdua ni. Budak-budak memang tak pakai pampers, guys. Sebab apa? Kat dalam panas. Tak pakai pampers, tak pakai seluar. Sebab dalam panas. Macam mana? Kamu dah berapa hari tak keluar rumah? Sebulan lebih, 40 hari. Alhamdulillah yang semoga ni jadi sumber rezeki kita tau. Kan? InsyaAllah dengan motor ni, InsyaAllah mana tahu ada rezeki nanti. Dengan motor ni kita boleh beli kereta balik kan? InsyaAllah. Banyak yang tanya kamu sebenarnya sakit apa? Saya susah nak jelaskan. Kolesterol tinggi kan sikit. Dia bukan kolesterol tu tak sangat. Dia lebih kepada urat saraf. Urat saraf kamu kenapa? Kalau naik kokok kolesterol tak, sebab berat makin turun tau. Iya ke? Berat turun 6 kilo. Saya timbang semalam kat klinik. Nurse pun cakap, kenapa turun banyak sangat ni? Tapi dia lebih kepada urat saraf dekat bahagian leher, tengkuk kan. Lepas tu dekat kepala, dia bersambung ke bahu, ke tangan. Belah kanan saja. Belah kanan saja. Tapi tak apa, malam nanti kita cuba tengok, pergi klinik swasta nak tanya nak. Kat semalam ada cakap dengan nurse juga masa cek tu kan. Tapi dia tak boleh cek jelas sebab dia lebih kepada baby kan. Oh, dia bagi ubat je. Ya, dia macam dia bagi ubat untuk macam hilangkan tu je lah, bukan untuk hilang terus. Lepas tu? Untuk melegakan je lah sekejap. Ubat tahan sakit. Oh, ubat tahan sakit. Sama macam Panadolnya tu. Ni Yara, umur Yara dah 4 bulan dah sekarang. Tu dia tidur. Naiklah di atas motor ni. Cuba try. Yara nak naik dengan Yara sekali. Naikkan je lah. Yara nak. Duduk je. Kejap lagi. Okey, semua alhamdulillah dah settle semua. Saya macam lega sikit lah sebab dah ada transport kan. Semoga motor tu jadi sumber rezeki kita orang. InsyaAllah saya ada target tu dalam sebelum raya ni nak beli kereta murah-murah. Contoh macam Saga ke Azia ke macam tu. Saya nak beli cash tahu. Saya tak nak buat loan macam tu lagi. Saya tak nak. Okey, insyaAllah esok saya cuba untuk pergi ke KL, guys. Saya cuba pergi ke KL untuk beli barang nak masak. InsyaAllah besok saya buat video. Okey. Ini
Kejap lagi saya nak buat video untuk ajak anak dengan isteri saya pusing-pusing kampung ni guys. Sebab dia orang dah 40 hari tak keluar rumah, kesian. Lagi-lagi anak saya terperap je dekat rumah kan. Tak bagus juga untuk kesihatan mental dan juga untuk perkembangan otak dia orang. Okey, terima kasih sangat-sangat kepada korang semua guys. Saya cuma boleh ucapkan terima kasih sangat-sangat. Okey, itu saja video kali ini. Saya Tommy Pratama. Assalamualaikum semua dan bye-bye.